Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sambungan daripada episod Restore EFI yang warna biru hari tu. So hari ini projek kita pula untuk menanggalkan cat dia menggunakan cut brush. Okay, jom layan dulu. Okay guys, so hari ni pemain pakai Jumar Racing ni handsome gila. Okay guys, so kita dah buat separuh sini, separuh body. So apa-apa, korang layan dulu time lapse. Okay, luncur. Okay guys, ini hari yang ketiga ni lah. So kita dah primer dia. Bila kita dah primer dia, so saya dah terlupa buat video sebenarnya tadi. Dah primer, ni dah primer kita primer ni kita primer dia. Lepas tu saya terus naik color lah, biar kering apa semua. Okay, ni dia punya hasil dia. Okay. Ni body dia buat kali silver ni saya pakai spray samurai ni, Starlight Silver. Untuk siapa yang nak apa ni, nak buat body kali silver lah. Siapa yang nak buat body kali silver, boleh pakai Starlight ni, samurai. Dia sama. Ni kita tembak dulu. Body depan dah siap. So kita layan body belakang ni, touch up mana-mana yang ni. Okay. Nanti video nanti sekejap lagi saya post lagi Okay guys, so tangki dia kita dah siap spray. Dah siap. Body dia pun kita dah siap spray, dia kali silver. Dia pun dah siap spray dah. So nanti kita tengah tunggu pemasangan dia je lah. Okay, pemasangan yang seterusnya. Ni silver So okay, warna request untuk buat kali silver. Okay, motor ni pula dia nak tukar mono dengan servis minyak hitam lah. Okay, tak apa lagi dah. Saya pakai primer Primer yang saya pakai adalah primer
Ni party primer untuk samurai, brand samurai Camelon. Party primer So dah siap. Tu hasil dia. Nice. Colour dia menarik ah. Okay, apa-apa stay tune. Assalamualaikum. Guys, hari ni kita sambung naik spray. Fit, nak cakap apa Fit? Okay, kita guna clear 2K ni Oh, daripada samurai. Samurai. Yang jenama mahal ni. So ni jenama bengkok ni kerang. Owner yang pakai motor ni claim. Memang dia bengkok. Aku kerjakan dia. Ada lambang bawah tu. Ada lambat Allah tu. So kita pakaikan dia clear yang baik kan. Nanti kita claim dia, bagi dia. Itu. Naik babi kali ni. Naik Fit. Ui, nyala lah. Hasil tangan. Karya. Karya Fit. Karya orang kampung. Baik lah. Dah siap Tinggal nak naik je. Kita tebalkan dia punya clear ni. Tebalkan ni sebab dia clear ni dia siap dengan hardener. Maknanya anti calau. Itu yang mahal tu. Ni mahal. Itu yang bengkok ni. Mana jangan tak mampu je lagi. Aku leraikan body dia satu-satu. Aduh. So boleh tengok hasil karya tangan saya. Das. Muka garing sial. Garing rapid lah. Fit weh. Bila? Tahu dia. Tunggu expired aku siap lah. Memang baik hasil karya api. Kita layan dulu. Sas. Oh, background main peranan Api. Lawa background. Mantap kan? Mantap jiwa punya. Sting aku Yahoo lah. Hilang sari hijau. Yang Abid. Okay, cun. Zas.